Judul lebaran kan datang jua. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Nama saya Ikmal Nur dan hari ini saya tengah buat live. Assalamualaikum. Ikmal tadi baru lepas buat konten YouTube tadi. Jadi ni tengah Ikmal baru lepas buat konten YouTube. Apa-apa pun dekat belakang tu Ikmal just nak tunjuk Ikmal bawa mudeng balik. Tak tahu. Ikmal ada bawa mudeng balik ya. Tengok tu. Ikmal bawa 3 ekor. 3 ekor mudeng. Okay, terima kasih Kak Azlin dah raya kat Kuantan ke? Tak, Ikmal raya dekat Johor. Lepas tu nanti raya dekat Johor, dekat Muar, lepas Muar Mersing rasanya. Lepas Mersing KL rasanya. Lepas KL baru Kuantan. Kak Ziti, thank you. Lagu Gembira Raya masuk era. Ikmal tengok tadi, lepas tu Alung ada hantar tadi WhatsApp. Ya Allah. Akak-akak semua buat apa sekarang ni? Akak-akak semua buat apa? Ya Allah. Baru je live. Akak-akak semua buat apa? Kenapa sampai boleh masuk era? Johor rumah siapa? Rumah ibu Ikmal lah. Rumah nenek Ikmal dekat Pancur. Lepas tu pergi Felda Lenga. Lepas Felda Lenga Mersing. Lepas Mersing KL rasanya. Lepas KL bawa Kuantan. Terima kasih semualah. Ya Allah. Komen kat Tito Era. Aduh. Kenapa Ikmal tanya ni? Korang buat apa dekat era tadi? Kami nekan era. Aduh, akulah. Ikmal ni kata tidur tadi, penat kan. Ikmal bawa kereta. Lepas tu semalam ceritanya kan Ikmal tak habis kemas lagi sebenarnya rumah. Lepas tu Ikmal kemas. Sampai pagi tadi tak habis lagi. Lepas tu Ikmal nak gerak pagi, tapi tak habis lagi kemas. Lepas tu kemas sampai dalam pukul 10 macam tu baru siap. Lepas tu baru bergerak. Lepas tu Ikmal tidur 1 jam je malam tadi sebab kemas rumah tak siap lagi. Lepas tak siap lagi tu tidurlah sekejap. Lepas sahur tu dapatlah tidur sejam. Lepas tu sambung balik kemas. Lepas tu pukul 10 baru bergerak. Ready. Lepas ni radio lain pula. InsyaAllah lah. Ya Kak, terima kasih Kak ya. Terima kasih sangat-sangat yang aku tak tahulah nak cakap macam mana. Astagfirullahaladzim. Najwa, terima kasih Najwa Amran. Jajamu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pahang. Kamu dari Pahang tak? Kami tengah dekat Hot FM pula. Happy tak ketua? Happy sebab tu aku mau buat live. Aku sangat happy sebab tu sampai buat live. Aku macam, aku masuk radio. Aku macam, wow, masuk radio. Terima kasihlah Kak Tini ni. Thank you Kak Tini. Ni semua kebanyakan semua mesti dah tidur kan. Ikmal nak nyanyi hari ni, tapi suara dah serak-serak. Semua jujur terima kasih semua. Terima kasih jerung yang pergi support Ikmal hari tu. Ikmal tak tahulah macam mana nanti untuk lagu Gembira Raya nanti. InsyaAllah bulan 4 ni banyak juga program-program yang Ikmal kena buat. Termasuklah kena promo lagu Ikmal kan. Sebab 27 hari bulan ni MV keluar. Jadinya bulan 4 nanti Morning Voice ke ketua. Ini dah tak tahu dah ni Morning Voice ke Night Voice ke. Ikmal banyak akan pergi ke TV nantilah. TV dengan radio juga. Terima kasih Aisyah, terima kasih. Gembira Raya pula untuk Habibila nanti akan keluar. Kak Fiza, thank you so much. Aku memang tak boleh dengar benda-benda macam ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Ikmal kan jenis mudah terganggu kan. Okay, so nanti dalam bulan 4 nanti banyaklah Ikmal buat promo-promo dekat TV dan juga radio. Macam tu. Terdengar je bunyi aku hilang. Macam mana? Tak sabar nak support. Terima kasih. Ketua bawa jerung sekali apa ni? Masih ketua tak tengok lagi Fiti Tiliana Rahman pasal Morning Voice tu. Yang mana? Ada kat mana? Ikmal kat rumah Ikmal ni, kat Kuantan. Esok ada benda lagi nak kena settle kat Kuantan.
Ketua bawa Jerung sekali masuk TV dengan radio tau. Of course lah, morning voice ketua. Gelilah. Apa kau dah ni? Tak tahu cerita tu, tak tahu. Okay, so Ikmal ada bawa satu hadiah. Ya Allah. Zik Harsh ni, thank you. Kak, terima kasih sangat. Saya tak tahu kenapa saya tiba-tiba buat live malam-malam ni, tapi disebabkan saya tahu saya masuk radio tadi, saya tak tahu menahu pun apa-apa, kau tahu tak? Saya tak tahu apa-apa pun. Ikmal ada bawa balik ni hadiah. Kak Zaiti, thank you. Ikmal ada bawa balik hadiah, tapi satu ni je. Sebab yang lain Ikmal dah buka. Ikmal dah buka tadi dekat KL. Ikmal dah buka, dah unboxing apa semua, dah kemar-kemar rumah. So ada satu je lagi ni Ikmal nak unboxing kat sini. Okay, filter ke makeup ni? Ini of course lah filter, Kak. Cerita kenapa muka Ikmal nampak lain kan? Sebab apa? Ikmal baru bangun tidur. Kalau Ikmal baru bangun tidur, Ikmal pakai filter. Sebab apa? Nanti akak terkejut. Akak akan terkejut tengok muka Ikmal. Ni muka ke tapak kaki dek? Betul. Doktor, thank you doktor. Mariam nak tidur lagi? Dah lah yang baby tu. Sudah lah yang baby tu. Dah baby tu. Kat mana tu? Abang Kemal di rumah. Di rumah. Mariam di Kuantan. Oh, Mariam nak masak. Tak apa Mariam tidur je. Kalau Mariam masak pun nanti tak jadi juga. Nanti Mariam kacau ibu je. Apa kata Mariam pergi tidur? Okay? Nanti kalau Mariam ke Malaysia, okay, Abang Kemal mau ajak Mariam. Terima kasih Kak Salu Azhar, terima kasih. Abang Kemal mau ajak Mariam ke Kuantan. Tapi bagi Abang Kemal fikir dulu gimana caranya mau bawa Mariam dari Kuala Lumpur ke Pahang. Okay? Dari Kuala Lumpur. Tak nak. Kenapa tak nak? Kenapa Mariam tak nak pergi? Aku geram betul je. Aku geram tadi orang ni. Tak boleh komen kan? Tak boleh komen. Alang-alang akak tak boleh komen tu kan? Alang-alang lah akak tak boleh komen tu. Okey semua, so harga ni hanya limited untuk 150 unit sahaja. So kita buka dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. So akak semua, akak tengok beg ni Kak. Akak tengok dia punya material ada microfoil leather. Dia water resistant tapi dia bukan waterproof. Kalau kena air tak bertumpul, lepas tu dia tak kepam Kak. Lepas tu dekat dalam ni Kak, dia bagi aku anjing. Anjing bagi. Terima kasih. Okay. Maksudnya tak nak tidur. Oh, Mariam tak nak tidur. Tak apalah kalau Mariam tak nak tidur pun. Apa ni? Apa tadi? Habis Kemal kalau nekan lagu kat radio Singapura tak Nak tak Kemal okey je kat mana-mana pun. Tak, tapi tu sumpah tadi Kemal terkejut je. Kemal kata tidur. Lepas tu Kemal tengok tadi Along ada orang tak WhatsApp. Tanya masuk radio. Masuk radio? Lepas tu Kemal macam bukan radio ni biasanya by request ke? Maksud kalau orang ramai request. Lepas tu Kemal pun buka lah grup. Dia dah mula dah kan dia punya revision, dia punya ulang kaji pelajaran. Kemain Ya Allah Subhanazim. Kemain aku tengok je. Yang ada yang tergelak-gelak lah, ada yang terkekek-kekek lah. Salah kakak ni. Patutlah aku ni tidur tak tenang. Rupanya kena mention sana, kena mention sini. Tersedak-sedak waktu tidur. Rupanya orang tengah terkekek-kekek sebut nama aku rupanya. Tak, sumpah kelakar. Nak pergi Kuantan. Mariam kata nak pergi Kuantan. Seronok tak dekat Kuantan? Seronok Mariam dekat Kuantan. Ada pantai. Walaupun dekat Aceh ada pantai, tapi dekat sini lain Mariam. Mariam boleh lah tengok Abang Kemal selalu pergi mana. Abang Kemal selalu pergi mana.
pergi kedai makan apa yang Abang Kamal selalu pergi tu. Nanti Kak Asniza Aziz, terima kasih. Semua tempat ada pantai. Kau diamlah Wahidah. Diam Wahidah. Tolong diam sehari je Wahidah. Tolonglah. Ketua bangga tak dengan Jerung-Jerung? Ikmal sangat bangga dengan Jerung-Jerung, dengan semua yang terlibat, dengan siapa lagi? Muding-Mudeng, Ikmal Malaysians. Ikmal sangat bangga. Dan next Ikmal punya ni, Ikmal nak bawa nama ni ke mainstream pula. Sebab hari tu kan Ikmal bawa nama ni ke founder-founder kan. Ikmal dengan Harzan bawa nama-nama ke founder. Jadinya kali ni Ikmal nak bawa ke mainstream. Kalau contoh masuk Wanita Hari Ini ke, Malaysia Hari Ini ke, Ikmal nak mention. Lantaklah orang cakap apa, lantaklah orang cakap aku kolot ke apa, tapi Ikmal akan mention. Cantik cakap dek, tak tahulah siapa yang berbagi ni. Tak tahulah. Kak Is, terima kasih. Ye. Apa ni? Dah lagu Mendoni Jerung Muding. Bang Syed, terima kasih Kak Fatin. Era tahu Jerung dah. Lepas ni mungkin diorang akan dihantui oleh Jerung-Jerung pula lepas ni. Okay, media-media mainstream lepas ni, TV3 ke Astro ke, mungkin akan mengenali Jerung dengan lebih terperinci. Tadi DJ baca dari Jerung-Jerung. Hampir kena blok dengan Era. Kak Elin, thank you Kak Elin Asnol. Terima kasih Kak Elin. Tadi Ikmal ibu ada cerita tadi. Dia kata ada seorang tu dik yang Jerung Pahang tu, nama dia Elin Hasnol tu. Dia kerja dekat UIA. Dia kata nanti kalau ada apa-apa macam sakit ke apa ke, boleh pergi ke UIA. Seorang lagi tu kerja kat KMC, Kuantan Medical Center. KCM tu Kuantan City Mall. Macam tu. Jerung on top. Kami spam WhatsApp semua. Apa nama pantai yang cantik tu dekat Kuantan? Teluk Cempedak, yang Ikmal selalu pergi lah. Teluk Cempedak. Lepas tu Ikmal selalu pergi Tembeling kurang. Sebab Ikmal tak tahu kenapa pantai Tembeling tu macam bukan vibe Ikmal. Tapi ramai je orang pergi pantai Tembeling tu. Macam dia orang healing-healing kat situ kan. Tembeling Ikmal jarang pergi. Lepas tu pantai Sepat. Ikmal selalu pergi pantai Sepat dengan pantai Teluk Cempedak. Batu Hitam kurang sebab selalu ramai sangat orang. Jadi Ikmal selalu pergi dekat pantai Teluk Cempedak ataupun dekat pantai Sepat. Kita on Sohor FM. Banyak tadi kan hari tu kan ada Jerung Pahang celebrate birthday Ibu Ikmal kan. Cuma Ikmal nak cakap kat sini terima kasih kepada tim-tim Jerung Pahang yang sambut hari jadi Ibu Ikmal hari tu. Ada hadiah, bagi hadiah, terima kasih sangat-sangat. Semoga dia mewahkan rezeki selalu. Happy dia. Dia kata, ibu ni ada orang nak jumpa ni, ada nak bagi ni. Ibu tak nak jumpa, ibu malu. Dia kata dia. Tapi dia orang ajak jumpa juga. Lepas tu adalah bagi hadiah. Lepas tu dia ada cerita pasal Kak As bagi lempeng. Kak As bagi lempeng. Macam tu. Dia cakap, Ikmal kita dah rasa lama dah lempeng Kak As tu. Cuma hari tu dia buat yang sarden punya. Lepas tu ayah Ikmal cakap dia suka sambal tumis. Sambal tumis ke sambal apa tu? Alhamdulillah. Dia kata Kak Bear. Lepas tu Jerung Pahang hari tu terima kasih sangat. Acu terima kasih sangat sudi sambut hari jadi Ibu Ikmal. Akak tu dari Kota Sas ke? Ya. Kita bawa ketua sampai AJL guys. Tapi AJL tu macam tinggi sangat. Dia macam tinggi sangat. Aduh. Abang aku minta THR dong, aku pengangguran. THR tu bukan ke radio. Acu pergi tidur. Ya, itu memang impian setiap penyanyi lah kan, kalau pergi ke AJL tu. Tapi macam tinggi sangat je nak pergi AJL tu. Tak apa, kita step by step dulu macam tu. Gitu je dia halau Acu. Tak, Acu ni dia tidur terbalik-terbalik tau kah. Akak bayangkan, dia dah tua, tapi dia tidur pukul 7, pukul 6, pukul 8. Lepas tu pagi-pagi kita call dia tak angkat. Minta maaf lah Mal, Acu ni dah tua. Acu ni orang tua Mal, warga organik. Yelah memang warga organik Acu. Orang call 40 kali tak angkat. Aku
Kadang-kadang kita ni nak cakap benda yang urgent tau Kak. Pakai filter ke? Ya. Akak jangan terkejut. Malam ni Ikmal pakai filter sikit lagi sebab Ikmal baru bangun tidur. Muka Ikmal dengan mudeng ni tak ada beza kat belakang macam badak ni. Jadi dia puffy. Muka Ikmal macam tu. Jadi Ikmal kena pakai filter. Filter Dubai. Anak akak 4 tahun pun baju raya ibu dan ayah semua dah komplit. Semua dah komplit ke? Alhamdulillah dah komplit. Cuma Ikmal nak tanya lagi ada apa-apa lagi yang tak cukup. Duit raya pun Ikmal dah tukar. Duit raya pun Ikmal dah tukar semua. Cuma pakai filter kenapa lagi macam mudeng? Biadab kau. Kita ni dah pakai filter untuk mengelak muka mudeng. Dia cakap aku lagi mudeng. Ikmal. Yes. Please explain to your family. Why? What's wrong? Everybody is coming and asking me, where is Ikmal? Non-stop! Ikmal here. Where? Why? They want to see us together. Alamak, umur aku dekat bawah lah. Tak dapat tunjuk lah korang. Like every day, I get all the toxic from your family. What toxic? What they say? Like, Ikmal, please invite Ikmal. But you know what? I cannot invite you. Why you can? Oh yeah, because I live, but I selling products. You know? Yes, that's it. And then I tell everyone that korang Ikmal is selling perfume. He's busy. I cannot. And then the last time I invite you, I was trying to invite you, and then I saw you got warning. That's why I didn't invite you. Yes. Exactly. But korang don't understand. Korang don't understand lah. Damn. Mana benda lah tu? Wait, Who are you talking to? I want to show you something. But it's not here. But you see Mudeng? Yeah. Mudeng. Ya. Ilham tidur masalahnya. Ilham tidur. Sebab jerung busy menjerung kalau ketua niaga. Ya. Kau pernah boleh Queen? Huh? Macam kata? I'm not Malaysia. You have to talk to me in English. No, nothing. Really? Huh? Anu kira semua. Pastor, 봐, 고생했어. 오늘 밤에 봐요. 왜 이렇게 일찍 가요? Come. Ikmal, where is your girlfriend? My girlfriend? Yeah. Ooh, 6 win. Oh, 6 win. Ooh. Oh my god. Oh. Arya, terima kasih Arya. Let's go. Ready. Let's go. 가자. Dan lagi. Nampak? Ui. Enigma 619. Wih, kenapa live dia macam mega-mega? Ikmal nak buat macam tu lah nanti. Terkeluar banyak-banyak ni dia punya ni. Wow. Tengok siap tumbuh-tumbuh lagi. Mami, thank you. Lala, thank you. Kenapa dia punya live macam tu? Wow. Wih. Kenapa? Astagfirullah. Terima kasih. Kak Is, thank you. Kak Is, Aisyah, thank you.
Kenapa live dia macam kelab malam? Macam mana nak kamera cantik macam ni? Dia macam dia guna kamera tau ni. Cantik lah. Barulah best dia terkeluar benda-benda macam tu. Kak Ayu tu terima kasih. Sabar jap. Kemana Dik Pasal Ilham, dia dah bangun belum? Nak suruh dia ambil. Sekejap. Kak Tino, thank you. Kak Zee, thank you. 13. 13. Stage 30. 13. Okey, Alhamdulillah. Kak Fiza, thank you. Nama aku Merkapas. Dia tidur ni. Ya Allah. Okey, triple point. Tanya, apa ni? Mak Tiri buat macam mana? Nantilah nak ajar. Nantilah suruh dia ajar. Tak apa, nanti kemar tanya orang yang buat dekat Malaysia ni. Senang sikit. Ya Allah, Kak Zee, Atino, thank you. Thank you, Kak Zida, thank you. Terima kasih. Ya Allah, Kak Asniza, Zee, thank you. Lepas ni aku nak keluar. Ya Allah, sumpah aku nak keluar lepas ni. Salwa Azhar, Nuna, thank you, Nuna. Kak Nurzel, thank you. Lala, thank you. Dia ada bubu. Alamak. Tengok tu macam dia keluar-keluar tu lah. Lala, thank you. Nurizati, thank you. Oh my god, Leo. Asya, Khazi, Afianis, thank you. Wait. Wait, dia kejar. PK Sina, yes! Rasha, thank you, Rasha. Terima kasih. Kita tak ada ni. Kita tak ada booster. Kita ada bubu Mampu aku. Alamak. Korang dah dia 6 kali menang. Ikmal 6 kali menang. Tapi Ikmal tak selalu fikir. Nida. Terima kasih Kak Lady. Thank you. Arya. Kak Arya. Thank you Kak Arya. Kak Is. Thank you. Okay, sabar. Kita tengok dulu perjalanan dia macam mana. Ikmal rasa dia lagi bubu. Now is not Thai people lah. Now is Malaysian people. Aduh, apa benda dia cakap ni? Dia kata apa ni? Ya Allah, aku takut, ya Allah. Lady Kak Ernie, thank you. Kak Ernie, thank you. Kak Z, Kak Amy, thank you. Okey, sabar dulu. Kita tengok dulu seminit yang terakhir macam mana dia pergi. Easy we so Thai. PK easy Pawi. Dia punya live macam kelab malam. Okey, booster keluarkan time 25 Okey, korang kalau ada bubu, keluarkan waktu 25 saat. Okey, waktu 25 saat. Jangan lalai semua. Kak Sis Miko, thank you. Kak Amy, thank you. Takut. Siapa pegang bubu? Ya, tak tahu. Everyone we got glove. 25. Dia nak keluarkan bubu. Dia 25 saat dia nak keluarkan bubu. Aduh. Aku tak ada bubu. Ikmal, no bubu? Aduh. Korang bagi dia terus. Ya Allah, Nazia Atino, thank you. Korang bagi dia terus. Bagi dia melekat dia punya bubu tu. Biar dia tak function dia punya bubu. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Ya Allah, janganlah bagi dia masuk bubu dia. Ya Allah, jangan bagi dia masuk bubu dia. Jangan masuk ke mereka. Cakap mereka. Yes. Wadikap. Prakasa kerap. Thank you so much to my gifters. Ya Allah, sultan aku. Terima kasih Kak Norzil, Kak Norizati, Arya Badar, Hasniza, Khazil, Leo, Hasila, Atino, Kak Zida, Aisyah Radah. Terima kasih. PKC, thank you so much. Everybody, let's give it up for Big Lloyd. Thank you so much. PKC Kabunka, Stage, thank you. Above the Sky, Arcade Mania, Yaban Pan, Faiz, Moonlight, Raukima, Ongai, Maki, Molov, Alex, thank you so much. Win, guys.
one game only, Queen. No. Queen, one game only. No. 1-0. International rules. Best of 3. De chapas en Monterrey, la pista resplandece, cada golpe de base al alma estremece. Trata feliz se le va dando en la vista como que ojalá que no pudo. Okay, tak apa. Kali ni, lepas ni, kita akan tutup invitation ya. Lepas ni kita akan tutup invitation ya. Cukup ni kalau kita menang 2 ni, kita dah tak payah main satu lagi. Maksudnya, kita dah menang kan? Sebab dia 3 kali kan? Kalau kita menang 2, 1 kali tu dah tak payah kan? Bapak dia. Weh, Kak Nur, thank you. Weh, tak kelakar ya. Kak Nizra, thank you. Oh! Weh, kita tak ada bubur ke? Siapa pegang booster? Siapa pegang booster? Weh, kenapa dia... Ya Allah, weh. Siapa pegang booster? Weh, aku terkejut, weh. Siapa pegang booster? Oh my god, kita tak ada Okay. Weh, dia kat sebelah korang. Kak Nozi, thank you. Kak Fiza, thank you. Ya Allah. Lala, thank you. Lala, Kak Fira, thank you. Oh my god. Weh, kuat gila. Sebab dia pump dekat yang tadi tu, Kak. Dia pump dekat 3 gift point yang 3 triple point yang first tadi. Okay, Kak. Okay. Target reach. Okay, sabar. Okay, Kak. Kak Sliza, thank you. Okay, triple point, Kak. Stand by, Kak. Stand by, sabar dulu, Kak. Okay, sabar dulu. Kak Yu, sabar je, Kak Yu. Thank you, Kak Yu. Okay, waktu triple point kejap lagi baru kita masuk kan. Okay, 1, 2. Okay, dia dah cuak. Muka dia dah cuak dah. Okay, kali ni. Waktu ni. Kita tak ada bubur tapi kita ada triple point. Okay. Kak Is, thank you, Kak Is. Okay, kita kejap. Terima kasih. Kak Sisa, thank you. Ya Allah. Weh. Nurjati, thank you. Weh, sumpah aku takut. Weh, sumpah meremang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kak Silmiko, thank you. Dia dah merentan dekat tu. Kita tak ada ke? Korang, kita memang tak ada. Ya Allah, weh. Siapa bagi tadi? Weh, ya Allah, Kak Arya Badra. Ya Allah. Wah, dia dah merentan dekat sebelah tu. Dia dah merentan dah. Itulah aku cakap jangan main dengan aku, nak main juga. Kak Noni, terima kasih Kak Noni. Dia dah merentan kat sebelah. Kita dah cakap, jangan lawan Jerome. Kita ni cuba nak merendah diri. Tapi macam mana? Kita tak ada glove pun kita boleh lawan. Kita cuba merendah diri. Kita cuba tawaduk. Tapi dia nak lawan juga. Share. Oh, who is over there? Weh, dia takut, weh. Dia takut. Weh, dia takut. First time aku tengok dia takut macam ni. Booster. P point. Glove Kak. P point. Kita memang tak ada booster Kak. Tapi kita boleh lawan ya. Kak Ain Syamsul, terima kasih. Okey, dia biasa 25 saat terakhir ni. Dia akan keluarkan dia punya bubur. Ya Allah, Kak Lala, thank you Kak Lala. Okey, jaga-jaga PTC. Oh, dia keluarkan bubur. Kaira, thank you Kaira. Thank you.
Lala, thank you. Kak Sniza. Dia keluarkan bubu. Aku risaulah. Aduh. Ya Allah, minta-mintalah bubu dia masuk angin. Minta-mintalah bubu dia masuk angin. Bagi dia rose ya. Tolong, minta-mintalah bubu dia masuk angin. Minta-minta ya Allah. Aku tak pernah doakan buruk-buruk ke orang. Ya! Wah, ya Allah, kita menang. Itulah aku cakap. Kita ni nak merendah diri. Terima kasih Kak Nur Zain, Arya Badra, Kak Asniza, Aniruzati, Ayu Othman, Nurzil, Khazi, Khaira, Nuna, ni Kak Nida, thank you. Kak Nuni, thank you. Queen, done okay? Already two. I win two already. Okay? Queen, are you okay? Are you okay? Okay? Bye, Queen. Thank you so much. Ikma, you stay lah. You stay. Wait lah. Sabar. You stay. Okay, wait, Queen, wait. Everybody. I want to show you something. Okay, let's give it up for B-Boy. Thank you so much. Stitch. Thank you so much. Sudin, thank you so much. Amita Put, kau pun nak PK. Nak tunjuk hari ni kan nak tunjuk esok. Moonlight. PM ni kau pun Nak tunjuk hari ni kan nak tunjuk esok. Already done, right? What do you want to show me? Oh wait, I try to take something. Take something? Yeah, I want to show you something. Wait. Okay. Oh my god, there are so many people over there. 4,000. Itulah aku cakap jangan lawan aku, nak lawan juga. 4,400 people. Wah, korang. Jarong, hati orang P-Poi ขอบคุณมากๆค่ะ Wow. Everyone, I think if we play Rose game, I think we will defeat. Ya, wait. Apa cerita ni? Sekejap. Wait I want to show you something. Okay, you ready? Yeah. Ding, ding. I got. You already got this so many, right? Let me see. Which one? This one TikTok Live Award like last year. I need to go to Phuket, but I didn't make it to go there. Oh, okay. Wow. Nice. Yeah. Your first So I just want trophy? to show you Your this. first plaque? Yeah, my first plate on the TikTok Live. Wow, congratulations. Yahoo! Okay, that's all. Let me see Bye. your face. No. Ikamar, do you want fun game? No, fun. I want to be fun. No, fun. Fun lah. No. Because many people miss we together now. Okay. Tomorrow, okay? I need to talk with my friends because they want to hear me singing. Okay? Okay, then you sing for us. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow lah, Queen. Why tomorrow? Just today. Leave today. Kenapa lah tak ada Harjan? Boleh tak Harjan buat live sekarang? Aduh, mana Habibti ni? Tomorrow, Queen. Tomorrow lah. Tomorrow pula. Tomorrow. Okay, then you show your face first.
Hi. This is my face. No, that's not your face. That's a filter. That's a It's my face. filter. It's my face. Like, really my face. Like, it's really. Okay? Bye-bye. No, Tomorrow. show your face first and bye bye. Bye bye properly. Huh? He's famous artist now in Malaysia. Okay. No famous. Queen more famous. But tu yang perkas sekarang. No lah, Ikma, you get more famous and that's good for you. No. Queen more famous Amos. Okay, show me your face first. Engkau ni merekenakan betul lah Queen eh. Aku stres tau. Hi, see my face. Why you don't want to show your face? Why? Saja. Yeah, just kidding. Take off the filter. No, but I just wanna show you this. This is like one of my big achievement. Yeah. Okay, very good, very nice. Congratulations, Ikma. Thank you so much, Queen. Can I ask Jarong a favor? Jarong a favor? Yeah. Can Jarong comment hati oren? Kamu hati orang? Yeah, everyone korang hati oren. Kaja? Hati oren. Oren hat. Jarong, come. Exchange hati orennya korang. Hati oren exchange korang, my family go to Ikma hati oren kaja. Jarong, come. Hati oren. Hati oren. Looks Okay. welcome. Why no one come? No one come? Why no one come? Really? Dia come lah. Korang hati oren. Dia lupa. Lepas hati orang kita keluar. Okay. Okay, Jarong, every day come hati orennya. Every day. Oh my God, you know your people came and then comment hati oren. Jaish. Okay, Queen. I go first, okay? Tube. Bye. Bye, Queen. Thank you, Queen family. Bye-bye. Bye. Okay. So, sebenarnya Ikmal nak tunjukkan ni, bukan nak tunjukkan ni sangat. Ikmal nak tunjukkan Queen dia dah banyak dah benda-benda macam ni. Dia memang dah mega dah Queen. Okay, so Ikmal baru je dapat. Habis tu, terima kasih kakak tadi Terima kasih sangat yang tunjuk tadi. Yang tunjuk tadi, yang bagi gift tadi. Semoga dia mewahkan rezeki selalu. Jarum. Yang paling penting dia panggil akak sama Jarum. Apa hati oren tu? Kalau akak bagi gift yang macam love oren tu, macam tu, join fan club kat atas ni, kalau banyak pun kita akan dapat ni juga. Kita akan dapat plug, tak silap Ikmal, khas untuk love oren tu. Macam tu. Lebih kurangnya. Kita akan dapat benda ni juga, tapi khas untuk yang hadiah love oren, tak silap Ikmal. Dia dah banyak dah. Alhamdulillah. Tak apalah, thank you kat dia. Kenapa Ikmal tak baca komen saya? Baca. Wow, ranking ketua naik. Itulah Ikmal tengok ranking naik tadi. Ya Allah, terima kasih lah. Ya Allah, Ikmal popular live sekarang nombor 6. Daily ranking meningkat lah. Weh, nombor 2. Weh, daily ranking Ikmal nombor 2.
Kejut aku. Ikmal ingat kat Popular Life je. Berbuka apa tadi, Dik? Tadi Ikmal buka dekat rumah ibu. Kak Fira ni, terima kasih Kak Fira. Nombor 1. Nombor 2 lah. Dia nombor 1 dekat apa ni? Nombor 1. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Kak tadi yang bagi gift, terima kasih sangat. Tak, Ikmal tak nak main dia tadi, tapi dia nak main juga. Masalahnya kita tak ada booster pun tadi, tapi kita belum menang. Kita dah merendah diri dah tadi. Betul. Maksudnya kalau lepas-lepas ni, kita kalau berjumpa dengan orang lain, Ikmal kena merendah diri. Ikmal kena rendah diri. Sebab apa, kalau tak nanti jadi macam yang tadi. Dia terkejut. Dia sampai takut tau. Ikmal fikiran dia 2-3 tahun lepas, dia tak pernah macam tu. Dia tak pernah ketakutan seperti itu. Tadi siapa dia tanya, siapa kat sebelah? Dia kata, who's there? Dia kata, siapa yang ada dekat belah Ikmal tu? Dia ketakutan dia. Dia orang pakai booster banyak tau. Kita tak ada. Terima kasih Kak Syiki, terima kasih. Itulah biasa dia memang menang je. Bilik besar mudeng. Okay, so Ikmal nak unboxing ni. Okay, kita nak unboxing ni. Ketua kat Kuantan ke? Ya. Tak buka. Weh. Sabar jap. Ada surat. Banyak ikat. Hadiah ambil seorang satu set dia. Ada 2 set tu, jangan berebut. Kehadapan kiri, kanan, depan, belakang Ikmal dan Nazrah. Ketua dan mem jangan risau. Kalau dunia tak sokong ketua dan mem pun, kami masih ada walaupun dari jauh je. Hihi, teruskan jadi awesome. Kalau penat rehat, jangan hilang lama-lama, nanti kami rindu. Semoga sentiasa bahagia bersama, saling melengkapi dalam susah dan senang, sentiasa memilih satu sama lain walau apapun keadaan. Moga Allah SWT jaga hati dan satukan kalian berdua dalam cinta yang diredai. Walau kami hanya jerung yang berenang-renang di lautan dalam, tapi kami tetap nombor 1 menyuka dan mendoakan ketua dan mem. Kami nak bagi gift ni masa iftar Candita hari tu, tapi parcel sampai lewat. Nanti tolong pas ke mem juga ya. Nak bagi ucapan panjang lagi, tapi ketua mesti malas nak baca kan. Okey, baik, lots of dari kakak-kakak, Kak Hanim, Kak Fiza, Kak Ida, Kak Tisha, Kak Atisha dan Kak Ira. Kami dari Jerung Perak Mengkoma. Okey, ni daripada Jerung Perak. Okey, sabar. Tengok tak dia bagi tu. Semua nak tahu tak dia bagi apa? Okey. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Lepas tu kan ada orang bagi Ikmal Golba banyak. Ikmal tak tahu akak tu daripada mana. Tapi semalam Ikmal kemas, ada akak tu bagi Golba 1 set. Akak tu ada ke dalam live ni? Dia macam yang Golba yang ada 5 dalam tu. Kak, terima kasih tau Kak. Akak tu ada bagi. Kak Eli, thank you. Duk. Dalam ni ada mudeng. Ada lagi mudeng. Ni apa? Selipar mudeng. Ada selipar mudeng lagi. Beg mudeng. Ada apa lagi? Banyak ni. Ni ada apa? Penutup mata mudeng pun ada juga. Ya Allah Kak, banyak ni Kak. Lepas tu akan nak bagi ni lah. Maksudnya akan nak suruh Ikmal bagi satu kat Hazan lah. Tak boleh. Ikmal nak semua. Ikmal tak nak bagi dia. Ikmal nak semua. Akak faham kan? Ikmal nak muding. Okay? Muding tak boleh. Muding untuk Ikmal. Akak kena belikan dia lain. Okay? Okay? Tak nak kongsi. Tak nak.
Ini Ikmal punya. Ikmal nak isi kat belakang. Kat belakang dah ada 3. Ikmal nak tambah lagi. 1, 2, 3, 4. Okey. Tinggal je kat situ. Hazan dah dapat lah. Dia dah dapat. Tak baik tamak. Alah, tamak ni je. Tamak mudeng je. Bukannya Ikmal ambil benda lain. Ni je. Selipar. Bagi 1 set kat Nazrah. Tak boleh. Siapa suruh bagi dekat Ikmal? Siapa suruh bagi dekat Ikmal? Siapa suruh bagi dekat Ikmal? Kenapa tak bagi dekat Ikmal? Tak boleh. Duduk belakang. Ini pun duduk belakang. Kalau Harzan nak, dia kena datang Kuantan. Yes. Kalau dia nak, dia kena datang Kuantan. Okay? Pandai tak saya cari alasan? Pandai. Jadi laki ni kena pandai. Kena pandai pancing. Tak, kenapa komen laju ni? Bagi Raya nanti dia datang Kuantan lah tu, untuk ambil mudeng ni. Tahu? Nanti akan cakap lah, ma'am, nanti datanglah Kuantan ambil mudeng daripada Ikmal. Cakap macam tu. Sebab akak Jerong Perak ni, dia pergi hantar kat Ikmal. Dia suruh ma'am pergi Kuantan ambil. Cakap macam tu tau. Barulah boleh buat konten. Kalau tak, dia tak nak buat konten. Kalau tak ada konten, akak-akak tak dapat dalam tengok. Macam tu. Tu je lah Hikmah cakap. Sebab, ma'am, macam Hikmah cakap, dia ada hari yang dia macam dia nak buat konten. Biar je mudeng kat bilik ni. Kak Surani kemain. Ding 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 kete. Beg besar tadi ada mudeng je ke? Ya kak, dalam ni ada mudeng saja. Betapa banyaknya mudeng saja. Ada ding ding tu. Kenapa? Tak sukalah kak yang ni. Yang sedap-sedap ni. Nak block jap. Mana dia tadi? Geram betul dia. Mana dia? Hilang dah. Yang sedap-sedap tu kak. Tak sukalah dia tu. Dah mute dah. Dia saja je. Dia kadang-kadang dia bagi gift. Lepas tu nama dia keluar lah kat situ. Ramai tau. Maksudnya macam setiap kali Ikmal buat live ada. Lepas tu Ikmal tengoklah ada yang dah mute kan dan dah block kan. Habibillah dah 250k viewers untuk music. Terima kasih akak-akak semua. Kak Jerung, Akak Mudeng, Malaysians. Terima kasih. Okay. Terima kasih sangat. InsyaAllah 27 hari bulan 3 ni kita akan premier lagu apa ni, lagu Habibillah. Dan insyaAllah nanti pemenang-pemenang dia akan di DM seminggu awal. Okay. Bigut senyap janji nak bagi manis-manis. Dia janji apa? Macam mana tahu menang ataupun tak? Nanti Ikmal ataupun Bigut akan DM. Ikmal ataupun Bigut ataupun Alung akan DM secara personal. Akan DM secara personal. Okay, rasanya dalam 50 orang.
Okay, untuk pergi ke Rusa dan tengok music video bersama Ikmal dan bersama Rusa. Begitu. Okay. Hazan pernah tak bagi gift lain selain baju tu Ikmal? Terima kasih bagi gift. Saya tak pernah. Perfume je lah tu. Perfume yang waktu beli kat airport Kelantan tu je lah. Tari tutup bila ya ketua sampai sampai raya pertama dengan raya kedua. Macam tu. Lepas daripada tu Ikmal akan pilih pemenang. Lepas tu kita akan kontak terus. Supaya 27 hari bulan 3 tu orang dah prepare lah. Boleh pergilah. Kalau yang daripada jauh menang ke nak datang pun boleh, tak ada masalah. Okay? Rusa dekat mana? Rusa dekat Puchong. Rusa dekat Puchong, Selangor. Planning bulan 4. Planning bulan 4 Ikmal dah ada. Tapi akan banyak promo lagu lah. Pergi ke stesen televisyen, pergi ke stesen radio. Lepas tu Ikmal kemungkinannya akan ada tour dengan Yos Yogurt. Sebab Ikmal ambassador Yos. Ikmal ambassador minuman YEOS tu. Ikmal akan ada tour YEOS tu. Yos tu dekat sekolah-sekolah, dekat area Pantai Timur pula. Macam tu. Besar ke tempat reaction nanti? Sangat besar. Tempat tu sangat besar. Dia macam satu dewan. Dekat depan tu ada screen LED besar sangat. Macam tu. Founder Live Mal. Untuk Founder Live yang Ikmal memang sampai setahun. Cukup setahun sebab Ikmal face of Demika. Ikmal ambassador Demika. Maksudnya 1 tahun tu memang Ikmal dengan Demika. Tapi 1 bulan sekali live saja. Nanti Ikmal akan share betul-betul jadual. Bila dah confirm, lepas tu nanti Ikmal masuk kat dalam group. Okay? Radio mana? Termasuk juga rasa Hot FM. Termasuk rasanya apa ni? Hanis Nur, terima kasih. Hot FM. Biasanya Ikmal pergi Hot FM. Cool FM rasanya. KLF tak tahu kot. Tak tahu. Bergantung. Sebab sebelum ni Ikmal tak ada label. Sebelum ni Ikmal bukan ada label. Tapi sekarang Ikmal ada label Rusa. Jadinya Ikmal tak tahu Rusa akan hantar Ikmal kat mana. Era pun tak sure lagi. Ikmal nanti nak tengok dekat mana Rusa akan hantar. Kalau ada nanti Ikmal update. Dulu mixology. Lepas mixology habis, Ikmal 2 tahun ke 3 tahun Ikmal tak ada label. Ikmal tak duduk under label dah. Ikmal sendiri je. Dia aminkan saja tu pun Ikmal tak ada label. Ikmal collab dengan abang Aiman Siddiq sahaja. Lepas tu baru under Rusa. Ikmal tak beraya kat Nyalas ke? Tidak. Ikmal tak beraya kat Nyalas. Ikmal beraya dekat Muar, Panco, Mersing, KL, Kuantan. Okay. Apa plan lepas raya? InsyaAllah Ada lagi. Ya, Ikmal memang dah officially under Rusa. Ya. Mersing tak naik JB Ikmal? Tidak. Sebab Ikmal semua ikut plan parents Ikmal saja. Apa-apa pun Ikmal akan ikut parents Ikmal punya plan. Kemana-kemana dan kemana. Ikmal jarang pergi JB. JB Ikmal pernah sampai sekali sahaja. Lepas tu sangat trauma ya orang JB bawa kereta. Orang JB bawa kereta tak ada signal kebanyakannya. Dia orang signal tu dah hilang lah. Tu orang macam zap. You takut you. Ikmal first datang JB tu aku trauma dah aku. Ya Allah. Takut rasa. Takut. Untuk yang lepas raya ni, okay. Ikmal beritahu untuk yang lepas raya ni 27 hari bulan. Ini jadual Ikmal lah. 27 hari bulan yang paling awal 27 hari bulan pergi ke Rusa dan react MV bersama pemenang 50 orang tu. Selepas itu 29 hari bulan akan live bersama Malzan. Okay, Ikmal dengan Malzan akan live bersama-sama untuk Lavanya. 30 hari bulan akan live bersama Raja Perfume.
yang sepatutnya 14 hari bulan ni. Lepas tu 31 hari bulan meet and greet. 1 hari bulan last live Raja Perfume. Macam tu. Bila dapat tahu pemenang untuk MP? Kita tutup hari raya pertama dengan kedua. InsyaAllah selepas tu terus dapat. Esoknya ataupun lusanya tu terus dapat pemenang. Ataupun kita terus akan DM pemenang. Senang cerita, kita orang akan DM. Tak payah umumkan. Sebab kalau kita umumkan, takut nanti ada orang tak dapat juga kan. Tak dapat informasi tu. Jadi ni kita DM dia direct terus. Antara Be Good direct, ataupun Ikmal yang akan DM, ataupun Along yang akan DM. Yelah, baru bangun. Ikmal pergi Topen memang busy situ Ikmal. Ya Allah Kak, memang busy waktu tu Ikmal. First meet and greet Ikmal. First meet and greet Ikmal, yang Ikmal ingatkan yang datang 5 orang 10 orang je. Rupanya waktu tu ada food festival. Sebab Ikmal tak nampak pun macam ada orang kenal Ikmal kat situ. Naik-naik kan, Ikmal naik je atas pentas. Penuh budak-budak kat depan tu. Ya Allah, waktu tu Ikmal rasa macam, ya Allah ramainya. Sampai dia kena serbu, rambut palsu tercabut-cabut semua waktu tu. 14 hari bulan 3, RP tak ada ke? Untuk Ikmal tak ada. Tapi Ikmal tak tahu kalau Raja Perfume ada buat CB ke, cabutan CB ke, Ikmal tak sure. Ikmal tak tahu. Sebab untuk 14 hari bulan 3, kita semua dah cancel. Jadinya yang ada cuma mungkin kalau Raja Perfume ada buat live, ini hanya dia orang sahaja. Ikmal dengan Hazan tak ada. Sebab kita dah ditunda ke hujung bulan, disebabkan kalau kita jual waktu ni, nanti barang tak sampai waktu raya. Jadinya sebab postage kan dah tutup kan, 16 hari bulan ke 15 hari bulan dah tutup. Terkeluar je aku. Candita dah tak ada live. Candita dah tak ada live dah. Ikmal dengan Nazrah dah habis dah kontrak dengan Candita. 3 bulan. Bulan 3 dah habis dah. Bulan 3 kan? Ke bulan 2? Bulan 2 habis dah. Bulan 2 habis dah. 12, 1, 2. Cuma Raja Perfume je ada sikit lagi. Demika Ikmal 1 tahun. Ikmal seorang je face off Demika. Hazan tak. Jadinya kalau Hazan dia bebas untuk ambil job lain lagi. Contoh macam Ikmal, bila Ikmal dah face off Demika, Ikmal tak boleh ambil produk-produk yang macam Demika. Macam tu. Sebab Demika dia lebih kepada whitening kan punya produk. Jadi ni Ikmal tak boleh ambil apa-apa produk yang macam sabun ke, yang macam Demika tak boleh lah. Sebab Ikmal face off Demika untuk setahun. Selepas daripada setahun tak ada masalah. Okay. Untuk V Asia tak ada. Ikmal bukan face off V Asia. Lepas tu Ikmal bulan 4 ni banyak nak promo lagu. Jadinya Ikmal fokus kepada lagu pula. Macam tu. Dan akak-akak dah tahu kan bulan 4 ni apa ke semua dah tahu kan. Jadinya Ikmal ada banyak lagi. Sebab Ikmal sebelum Ikmal jual-jual live ni, Ikmal dah ada jadual Ikmal sendiri. Ikmal memang YT memang selalu buat video. Lepas tu Ikmal Yus punya ambassador. Jadinya Ikmal kadang-kadang ada shooting episod-episod diorang juga, short-short series. Lepas tu Ikmal akan ada photoshoot, video shoot juga. Lepas tu Ikmal ada macam-macam lah, shoot-shoot campaign. Shoot-shoot campaign ni macam Ikmal kerja dengan brand-brands lah. Macam Cadbury, macam Maggi. Contoh dulu-dulu lah, Cadbury, Maggi, Grab Food. Ya, daripada dulu sebelum Ikmal masuk AI pun, Ikmal dah kerja-kerja dengan brands. Tak sabar lip serum. Okay, insyaAllah. Formula dah ada. Ikmal cuba nak confirmkan je. Dan packaging dia. Itu saja. Cuma Ikmal nak cakap, nak tanya akak semua, adakah akak rasa lip serum akak nak yang macam kita cabut, macam pakai yang macam tu, ataupun yang macam lipstick tu? Akak rasa yang mana okey? Akak rasa yang mana okey? Yang pusing-pusing tu betul lah. Yang macam lipstick tu lah kan. Yang macam, yang cabut ke yang ni? Macam lip balm yang sapu tu. Macam G2G tu picit kan. Macam lip balm tu.
Wah, kan nak macam tu Allah, lajunya komen. Aku kalau macam lip gloss tu yang cap, dia cerita kan, macam lip matte pun okey. Aku mesti silap je aku tanya dalam live ni. Sumpah aku silap tanya. Tak berhenti-berhenti komen dia. Nak baca. Nanti kau buat poll. Nanti kau buat poll Nanti kau buat poll dekat grup Mudeng. Nanti kau buat poll, okey? Kat Malaysian New Gen. Siapa yang tak masuk lagi bolehlah masuk situ kalau nak masuk. Sebab nak tunggu. Macam sebab yang ada pada Ikmal tu dia punya formula saja. Dia punya formula saja. Formula dia yang Ikmal dapat memang cair. Tapi akak tu kata kalau kita nak buat yang macam jenis yang macam lipstick tu pun tak ada masalah. Janji kena cantik packing. Ya, sabar. Akak sabar. Nanti aku mau buat, okey? Harga murmur ke nanti? Memang murmur lah. Tak adalah harga 100. Lip serum dia selalu cair betul. Sebab dia serum kak, dia biasa dia cair. Dia cair. Dia macam kita cabut tu lepas tu macam apply tu kan. Dia macam serum, dia serum. Lipstick lambat habis. Kalau liquid cepat habis. Sebab yang kalau Ikmal pakai, waktu yang Ikmal dapat sampel, dia kecil macam ni je. Dia kecil macam ni je, sampel yang macam ni. Ikmal pakai nak dekat sebulan juga. Tapi tak habis-habis lagi. Sebab yang mula-mula Ikmal dapat tekstur dia pekat. Memang pekat. Sekali selet sini dah warna macam pink-pink macam tu. Dia kalau lip serum dia tak ada warna macam lip matte. Dia macam warna pink-pink macam tu. Tapi Ikmal tak suka dia melekit. Tu yang Ikmal suruh dia tukar tekstur dia. Ikmal tak nak melekit. Ikmal nak dia macam meresap. Tapi ada dia punya lembab dia tu. Tak nak dia yang melekit-lekit tu, tak nak. Dia ikut warna darah. Okay, tu first lah Ikmal nak keluarkan sebab dah 2 tahun tertunda dah. Jadinya Ikmal tak tahu stok tu banyak mana. Tapi tu je lah Ikmal nak cakap. Ikmal tak tahu stok tu banyak mana. Ikmal tengok dulu, okay? Jangan aib stok jangan aib. Aduh, aku takut dah. Sekarang keluarkan stok tak aib sekarang. Tiba-tiba fikir benda. Sebab kita akan mulakan, mungkin Ikmal akan jual. Ikmal try dulu tengok macam mana. Mungkin kita akan buka akaun lain ke macam mana. Nanti Ikmal tengok macam mana. Agak-agak apa plan nama lip serum tu, Mal? Nama brand Ikmal dah ada. Cuma lip serum tu nanti Ikmal fikir. Nanti Ikmal nak buat pula, nak tanya-tanya semua orang dulu. Mungkin ada orang punya idea lagi bagus ke, macam tu. Ikmal punya tu memang Nour Cosmetic. Gambar mudeng. Janganlah gambar mudeng kan. Tak ada orang nak ni. Tak ada orang nak pakai. Kata tak yakin pada kami ke? Yakin. Tapi kalau akak cuba bayangkan, kalau tiba-tiba keluarkan, tiba-tiba boom. Lepas tu aku pula yang nak kena packing. TikTok pula dia ada masa untuk kita packing. Contoh hari ni esok kena post pukul 10. Last 10 pagi. Memang macam ni lah malam tu. Macam ni lah kita malam tu. Memang begini. Ikmal dulu pernah jual slime. Dulu Ikmal jual slime tau. Ikmal yang jual, Ikmal yang packing, Ikmal yang packing parcel semua. Demam kak. Ikmal demam. Ikmal sampai ke JNT tu, Ikmal angkut barang sampai ke JNT tu kan. Dia kata, kenapa ni? Dengar koyok-koyok ni semua. Sebab dulu Ikmal seorang kan. Jadinya Ikmal akan try tanya macam mana untuk ada orang nak kerja ke tak, nak packing ke apa ke. Ni brand Ikmal sendiri. Brand Ikmal sendiri, Nour Cosmetic, Nour Cosmetic. Buat pre-order.
burat buat pre-order. Ketua dah kena buat team. Make sure banyak tau. InsyaAllah ada sambutannya. InsyaAllah ada lah tu. Hari ni Ikmal tengah fikir sekarang ni. Macam-macam Ikmal tengah fikir sekarang ni. Untuk sehari dua ni Akak akan nampak konten dekat YT, dekat TikTok, dekat YT, dekat YouTube ada konten, tapi bukan konten Nora lah, konten Ikmal lah. Tapi kalau akak nak konten bersama Harzan, Ikmal ada, tapi dekat TikTok. Saksikan. Ketua minum masa nanti saya packaging. Dekat TikTok ada konten nanti. Akak tunggu je. Untuk YT macam biasalah, untuk anak-anak bibir saya, akak tak payah tengok pun tak apa. Akak abaikan je. Kalau akak nak tengok pun akak tekan, lepas tu akak tengok, lepas tu akak tutup balik pun okey je. Nanti dekat TikTok ada. Video ni dah lama Ikmal peram. Video untuk TikTok ni dah lama gila Ikmal peram. Dekat TikTok ada, kat YT ada. Apa ni? Lepas apa ni? Lepas bulan 4 nak velo baru mal. Buatlah dulu yang Ikmal ajar tu. Bawalah diriku oh sayang, ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup lah. Buat tu. Ikmal sabar tahu dah menang ke belum? Tak dapat menang. Stres. Dah tak nak dah. Masalahnya ada akak jerung yang menang. Ada akak jerung yang menang main game tu. Aku sumpah rasa terhina kat situ. Man, YouTube masak-masak. Okey, nanti Ikmal buat masak-masak. Ikmal akan tunjukkan kat akak semua yang Ikmal pandai masak. Akak Ikmal ni pandai masak. Akak je tak tahu. Ikmal pandai masak nasi, pandai masak Maggi. Semua Ikmal pandai. Walaupun Maggi Ikmal pandai masak. Masak air. Masak dengan akak. Okeylah. Ikmal nak off live dulu sebab Ikmal nak edit video untuk YT besok. Cerita seram. Okey, Ikmal nak... Okey, insyaAllah besok kalau Ikmal free nanti Ikmal buat live, okey? Akak-akak semua doakan Ikmal, doakan Harzan, doakan mak ayah Ikmal, doakan mak ayah Harzan. Dan insyaAllah kita doakan sama-sama untuk komuniti Jerung. Ikmal dah boleh panggil komuniti Jerung, Mudeng, Badak-Badak dan juga Ikmal Nation semua. Terima kasih semua. Alhamdulillah ada komunitinya. Kita dah ada satu komuniti kan Kak Ain? Saya macam wow. Tak sangka ya ada satu komuniti ya Kak. Dan saya tak sangka komuniti saya adalah akak-akak. Selain anak-anak akak, akak-akak juga komuniti saya. Sejenis macam wow. Saya tak tahu macam mana. Tapi apapun kita tak tahu, mungkin malam-malam tu pada ke. Saya doakan kepada orang yang support, orang yang tak. Okay, saya doakan bagi pihak saya dulu. Saya doakan untuk akak-akak semua dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, jadi orang kaya raya, dipanjangkan umur dan berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Dan sentiasa Allah jaga hati kita semua. Amin. Macam tu. Ikmal doakan untuk semua sekali. Okay, terima kasih Kak yang support. Terima kasih tadi yang bagi gift. Terima kasih sangat yang tap screen pun. Terima kasih Kak Miss R. Thank you Aisyah. Terima kasih. Terima kasih sangat. Semoga kakak semua sentiasa terhibur dengan saya dan juga Nazrah. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Semoga dimewahkan rezeki selalu. Dan sekali lagi jangan lupa doakan Ikmal dan juga Harzan. Dan jangan lupa doakan ibu ayah dan juga ibu ayah Harzan juga. Terima kasih Kak. Terima kasih sentiasa dah jadi aku nak menangis pula. Aku malas cerita macam ni. Terima kasih kerana sentiasa jadi orang baik. Terima kasih Kak. Semoga dimewahkan rezeki selalu. Minta maaf kalau terkasar rasa. Bye-bye. Memang saya antara kakak-kakak jugalah. Saya antara yang menekan juga Sang. Sumpah Kak, baju saya dah sebulan lebih kat cerita. Kak bayangkan tak?
saya tak raya. Takkan saya nak postpone raya saya tahun depan? Kak Cinta, jom Kak Sang. Baiklah Kak Sang. Okey, Alana tak sebab. Okey, Kak Cinta. Cincin ni lah Kak Cinta. Kalau Kak Abang nak lagi, boleh ke Min? Ramai juga tu Min. Saya suruh tahu, nombor 33 17 tak ada sampel. Okey, jom. RM39. Beli satu dapat percuma satu mini bag. Okey, kita buka hanya untuk. Saya nak buka. Kita nak buka. Bolehlah Min. Bolehlah Min. Bolehlah Min. Dia famous. Kita bagilah peluang. Apa dia Min? Ada dia famous. Okey, ada je. Buat apa tu Min? 5 minit. Yang kat bawah tu buat apa tu? Yang 5 minit saja kat sana. Dan keran 3, 2, 1. 5 minit je kat sana. Wow!